Selamat tinggal Teluk Batik. Dulu dijadikan pusat riadah dan sekarang ni Teluk Batik dah pun tutup untuk sementara waktu. Untuk keselamatan orang awam, segala aktiviti laut diberhentikan seketika. So, banjir dah reda, orang Manjung pun dah boleh keluar dah macam biasa. Hujan pun dah tak ada. Cuma kita nak kata kat sini kesan-kesan dia yang paling ketara dekat Teluk Batik. So, kita nak tengok sendiri macam mana keadaan dia yang sekarang 25 November. So, tengok suasana sunyi sepi. Tapi sini tempat dia cantik. Nak datang persia pun boleh lagi. Cuma aktiviti pantai masih lagi tutup. Halo. Halo. Hari tu ada buaya tau di pantai. Sekarang tak ada. Pokok besar tau, tengok. Pokok besar tu. Buat mengganas sampai alam pun dah penuh. Korang tengok sekarang ni hakisan dah Teluk Batik sampai 30 meter disebabkan cuaca yang menggerunkan lah, senang kata. Sebab Manjung tak pernah lagi, tempat yang tak pernah banjir pun dah banjir. Ada jugalah disebabkan hakisan-hakisan macam ni, ada jugalah kaki-kaki metal detector datang mencari harta karun. Dalam banyak-banyak benda yang ketara, yang aku perasan hari ni tak ada monyet, Mat. Monyet tak ada langsung. Hari kejadian memang kalau yang kita tahu tempat ni ombak dia memang sangat-sangat besar, sangat-sangat ganas. Itu yang dapatnya hasil hakisan sebesar ini. Aku dah kata dah ada orang bawa metal detector kat sini. Aku nampak ujung tu. Kalau tak, memang turun lagi tau. Tak sangka. Kalau kata ada gambar nanti aku letak gambar sebelum. Maksudnya ni selepas. Apakah dia orang mencangkut. Ya kan cangkut kat rumah. Hari Jumaat kan? Oh, masa hari Jumaat hari tu banyak. Hari Jumaat hari tu apa dah datang dah? Oh, dah seminggu kat sini. Kita je baru tahu no. Cuma kalau korang nak mandi memang tak boleh. Sebab nak buat pembersihan yang major dengan pokok tumbang, lepas tu pantai macam ni yang menyedihkan. So, kita doakan yang terbaik, kita doakan semua jabatan dapat settlekan hal ni secepatnya. Musim cuti sekolah pun dah nak sampai, tak lama lagi je, lagi beberapa hari je. So, hopefully by time kita dapat bercuti, kita bercuti dalam keadaan selesa. Lepas tu semua orang selamat. Yang penting, kita jaga kita. Yang korang tengok Teluk Batik ada buayan tu kan, buayan dia kat sini dah terdampar, tertanam kat situ. Tak salah pun kalau korang datang sini nak piknik, nak lepak. Ada juga yang datang tadi aku nampak orang tengah berbasikal, jogging. Dia makan, aku ingat kan tak ada apa kat sini, tengah je kedai makan hari biasa. Itulah dulu. Ada juga cerita, kalau korang tahu yang adalah juga footage-footage yang orang share dekat social media yang diorang mandi dekat kawasan banjir, depan hospital, kat playground. Tapi benda tu bahaya sebab kita tak tahu apa ingredient yang ada dekat dalam air, air teh ais tu.